Yo, hello guys. Selamat Hari Rabu. So hari ni special day sikit. Hari ni lah hari hektik aku. Banyak gila kerja. Jap, buka ni jap. So, hari ni aku nak bergerak ke 21 Beast. Kalau korang tahu 21 Beast. 21 Beast ni is a resale store. Actually aku dari Subang. So dari Subang nak pergi ke kedai 21 Beast ni, I jam by 40 minit. Jam teruk. Subang ni bila tak jam kan? Sentiasa jam. Kedai dia 21 Beast atas tu, dekat Atari Siamo tu, sejam bye. Wow. So jam. Aku rasa sebab hujan kot. Hujan lebat kat ni. So that's why dia macam teruk sikit. Kedai dia atas tu 21 Beast. Aduh, kedai makan juga. Penas sial. Jam bungok. Sejam baik. Wah. Okay. Lawan je kedai. Ni one of the nicest resale store I ever visited. Yeah. Serius lawa gila. Korang kena tengok tu. Sekejap aku tunjuk biro kedai korang. So this is it. Mat, kasut ni aku nak dulu tu. Europe, ni Euro exclusive. Off-white Euro exclusive. Air Jordan 1. This is nice. Ni berapa dah sekarang? Aku jual 11. Obat lah, dulu harga dia DS kan? DS. DS 11,000. So ni kita panggil off-white Air Jordan 1 Europe. DS. DS tu dead stock, means baru, brand new, in box. Cantik. And we have another one Chicago. Ni kasut ni pun meninggal juga. Ni 20 kau jual? 11. Sekarang 11 juga. 11? Dah mana dia 20 market dia. Ya? Market lah. Turun lah. Damn. Ni dulu 20 boy. Dia DS tapi nampak kuning. Ya, yellowing lah. Tapi pack kiri je sebab pack kiri display. Pack kanan cantik. Ni dulu 20 boy. Sekarang, ambil kau 11. DS, siapa nak kau kena contact 21 Beast. Kau panggil 21 Beast atau 21st Beast? 21st Beast. So ada satu lagi pair, Air Force One Tiff. This is Tiffany. Tiffany bukan colorway, brand Tiffany tu, Tiffany & Co. Kedai ni memang racun tu. Aku rasa kedai kau antara kedai yang complete in term of ada low tier, ada mid tier, ada yang high end tier punya kan. So aku suka benda tu. Tak banyak kedai resale store yang ada benda macam tu. Balance. So orang yang ada budget boleh go for that. Tak ada boleh go for that. Sembai. So this is the owner, Akmal. Hello. Yang ni, perkenalkan diri anda. Hai, nama saya Fifi. Kalau korang tengok TikTok 21st Beast, korang kenal lah. Dia antara yang famous juga dalam TikTok 21st Beast. So sini pun ada macam, bila kau masuk entrance dia terus bagi kat in your face tau. Nice. Uish. Off-white. Oh, Gucci ni pun baik tu. Pada anak comel-comel ni kan. Ni Ray-Ban Meta Yeah. Ni yang paling latest ke? Paling latest is Ray-Ban collab dengan Oakley. Tak, ada satu lagi. Ray-Ban Meta ada dua. Yang first edition yang ni. Satu lagi yang dia dah upgrade tu. Tak, yang ni yang latest. Oh ni latestnya. Aku beli ni. So Ray-Ban ni dia punya charging. Oh, charging kat sini kan? Charging port dia lah sini. So jangan hilang benda ni. That's why bila buka sini akan ada lampu. Oh. Tapi sebab dia terang tak nampak So nak tarik dia ada magnetic. Oh, dia charge sekali dengan casing tu kan? Charge, memang kena oh, charge baik tu. So bila dia charge kat situ,
Kau nak pakai ni boleh pakai straight for 13 jam. Tapi dia akan record 3 minit saja. Vertical ke horizontal? Vertical. Waktu aku pergi US tu first edition. Ini yang second edition. Wayfarer. Dia ambil silhouette Wayfarer. So Wayfarer antara model yang famous. And semua orang boleh masuk dengan Wayfarer. That's why dia pilih Wayfarer punya model. Berapa kau jual ni? This one is polarized. So polarized dia mahal sikit, 2.2. Kalau non polarized 1,800, 1,700. Belah sini ialah ada high sole punya. Nampak? Ni semua high sole. So belah sini aku park untuk high sole, kecuali memang clear. Tadi ada satu pair, ada Evo SL tu, tapi dah jual. Evo SL warna putih Tak, Evo SL warna hijau. Dia teal dark. Tahu kan? Oh, teal dark, tahu. So itu tadi baru jual. Yang ni pun kasut running tak dulu? Ya dulu pergi aku so ni dulu famous dulu. Dulu famous kan? Famous dulu. Sekarang dah tak ada orang pakai, tapi bila dah start running balik, orang beli tak? Betul. So that's why kita orang park. And this is the loafer lah. Ni colour-colour yang orang cari kat ni. Silver black. Ni pun, tapi ni banyak masuk dekat Malaysia kan? Ni berapa kau jual ni? This one mahal sikit, 1,100. 1,100 yang ni? Yang ni lebih kurang lah, 1,100. 1,100 juga Depend size lah. Okay. Tapi ada daripada King Namu. Banyak size pun ada running. Weh, basement. Ni dulu aku jual tu. Kau tahu aku ada lagi ke tak? Aku rasa aku jual tu. Tapi yang tengok basement kan? Aku ada 3 colour. Oh, siap. Aku warna hijau, aku ada warna ni dengan warna coklat. Tapi sakit dia pakai. Top tier lah. Top tier So ni top tier. Okay lah, bila orang masuk, ni eye level lah. Eye level so orang boleh tengok terus kat sini. Baik tu. Ni, aku suka gila warna hijau ni. Warna hijau dengan biru lah. Ini berapa kau jual? Ini 26. 26,000. Ni dulu mahal kan? Mahal. Aku pernah jual dulu 64,000. 64? Sekarang 26. Bagi 3 ke dia? No, sekarang sneaker punya market crash tu. Betul, time ni lah. Siapa yang beli, siapa yang nak collect, beli sedap lah. Yang ni sama tak? 20? 26 tak? 26 tak? Ni size apa? 9. UK. UK, oh besar. US 10. Ini yang kita panggil flat. Flat lah, flat shoes lah. Kecuali Dr. Martin lah. Dr. Martin ni pun baru lah. Kau lihat Palace. Palace kan? Ni baru ni. Balance 327 paling stone. Ini berapa? This one is 2002. Sekarang orang beli kasut apa? I mean, dulu kan sekarang Samba. Okay. Sekarang? Sekarang paling banyak bulan ni lah. Bulan ni paling banyak kasut running. Evo SL. Ui, serius ah? Evo SL kalau dengan Mercedes tu, AMG yang merah. tu paling banyak. Itu paling banyak. Lepas tu Evo SL yang colour-colour yang tak masuk Malaysia lah. Ni dah kau tunggu ni Evo SL yang colour dengan Fred William. Hari Jumaat ni masuk. Malaysia. Jumaat ni dengan website. Jumaat ni Sabtu. Evo SL. Running boleh laku sekarang. Kasut apa ni? Dulu kalau kau buka kedai kasut, jual kasut running orang cakap gila. Orang cakap siapa lah nak beli. Ya tu. Ambush ni baik tu sebenarnya. Kau aku topi tak nak. Topi tu. Ni berapa baju? 6 plus. Retail 7 plus tu. Yang lembut. So yang biasa on the go, yang paling cepat dan paling banyak stok belah sini lah. So ini yang macam kita ada full size run and whatsoever. Oh okay. So full size run. Sebab sini yang paling eye level. Bila orang masuk terus tengok ni kan. Orang tengok sini, orang akan tengok bawah. And one part of yang macam aku buat, dia tak static, sama colour hitam, biru-biru kan. Aku dah pernah buat tu. Tak best. Tak best kan? Dia Orang cantik colourful. Sebab tu dia tenggelam kan. Ni aku campur. Supreme ni 3 colour ni aku campur colour dia. Supreme t-shirt berapa sekarang? Yang ni 5 lebih kan. 500 lebih Gila kan, dulu Supreme Ya, t-shirt tu. 1,000. Ni Bro, tekan aku jual berapa? Ni berapa? 400 Ni aku jual 470. 470? 470 ha. Okey lah. Make sense lah. Murah weh. Murah tu. Sebab kalau kau beli pun 300 lebih. Tapi tu lah, aku tak suka cutting dia. Cutting Supreme tak cantik kan? Pak panjang kan? Ya, cutting GR. Badan orang lah. Tu kau test. So on table, paling laju brand untuk baju ialah kau test lah. Sekarang memang trend ni kan. Brand. Ini berapa harga kot? Semua 69. Yang ni 690, ni 690. Yang atasnya kita jual 400. Oh. Ni 400 dia depends on release kan. Tengok dia ada 2 material kan. Satu yang soft, satu lagi yang tebal macam ni. Baru release. Sedap ni dia. Ada aku pakai kat IG. Wah, yang ni apa? Itu 8.5. 8.5 850. 850. Yang ni 400. Yang ni jersey? Jersey tu 900. 900. Ni collection Cortez yang aku suka. Dia punya material ni agak tebal lah.
So this one dah nak winter kan, diorang restock. Yeah. So kita orang dapat restock. Yang ingat apa? Ha? Supreme Martin Wong. Supreme paling lama dalam dunia. Best lah kedai ni. Aku rasa kedai ni antara kedai yang aku rasa dia mixture of the old release dengan the new release lah. So kau boleh tahu lah, ada banyak gila kasut yang limited edition yang korang tak pernah jumpa pun ada. Macam contohnya kasut ni lama gila aku tak pernah jumpa, Palm Angel. Vans Palm Angel ni lama bodoh. Lama sangat tu. Lama sangat ni. Ya Allah. Tapi bagus lah ada benda ni. So orang yang tak nak beli kasut biasa boleh beli kasut-kasut macam ni. Pun Clarks pun collab sekarang. Collab Yan. dengan Beat dengan N. Kau nak bag pun ada bis. Bag apa ni? Oh, Gucci Palace. Betapa susahnya awak nak jumpa. Oh ya tu. Kecuali di sini lah. Ini berapa kau jual? Ini 49. 4,900. Market 8,000 babe. Brand new. Brand new lah ada. Ada lah. Dalam Baik siut. Actually best lah. Macam ada Sporty and Rich. Dia mula-mula je keras ni. Nanti bila kau dah pakai selalu dia lembut lah. Tapi lambat lah. Oh ni pun kau ada. Aku ada ni, aku nak jual sebenarnya yang ni. Aku nak jual semurah lah. Aku nak jual 400 je. Sekarang memang kesian tu kat sneaker reseller. Kena survive dengan baju kau rasa. Ni pun dulu mahal tu. Ya, 3 collection ni. Kan? Apa benda, master dan juga bag ni. Tu bis, barang keramat. Atas kau. Weh. Keramat. Ni dulu beribu bai. Ni dulu siapa ada paling hype beast lah kat KL. So siapa yang baru tahu, baru main sneakers, mungkin korang akan miss the NMD punya season ataupun NMD punya wave. So NMD time tu ada Easy Boost. So this is the thing lah back then. Oh ni pun ada Mat. Ingat lah kasut ni first Vans bagi aku. Kau pernah pakai Ambush ni? Pernah. Ni sedap tau. Dia punya leather antara leather yang paling lembut lah pernah aku try. This Travis AJ6. Ni the new Keith cap. Keith. Ni ada Cole Buxton. Banyak lah Cole Buxton dia. Berapa Cole Buxton? Kau jual Cole Buxton apa? 490. Any 490. design, any colour. Nice. Tak kisah price dia lagi mahal ke apa, aku jual semua 490. Semua Nice. affordable lah. Eh ni baik lah. Siap ni. Ni bukan saiz aku. So kita cash out lah. Kita tengok berapa aku nak ambil. Oh nak barang ni dulu. First item kita patah. Ni friends and family tau. Sebabkan aku tak boleh pakai dah. And aku tak nak pakai pun sebenarnya. So why not jual dekat orang yang Baju ni aku beli, tapi aku pakai. So customer bye-bye lah. Aku pakai sendiri. Bro, patah FNF ni takkan dapat. aku rasa kau je ada kat Malaysia. Sebelum kau lah. Aku tak ada lah. Aku tak ada lah. Kau offer lah. Aku kalau aku check market dulu ni. Check market tu. Aku punya check market. Kalau kau nak pakai, aku okey je nak jual murah. Sebab kau nak pakai. So untuk batal ni aku check market dalam 2,000 lebih kat biasa. Aku tak boleh offer in that price lah. Because you know kita ada Yes, betul. benda nak jual kan. So aku akan offer kau dalam 1,000. Okay. Tapi to be exact 999. Okey lah. Cina punya Sini harga. Sini punya harga. Okay, 999 lah. Okay, now. Okay, next baju. Okay, next baju kita ada Y3. Y3 ni brand apa bang? Cuba abang explain sikit bang. Y3 ni is Yohji Yamamoto. Yang ni collab tau, Adidas dengan Y3. XS just fit M lah. Oversize. Oversize sikit. Okay, tak apa. Yang ni aku untuk jersey punya scene sekarang. It's too much in the scene, betul tak? So aku tak nak ambil any risk. Tapi aku tahu Y3 ni mahal lah kan. So aku boleh beli dengan kau 300. Okay? 300 lah? Boleh? Okay macam tu je? Okay. 200 lah. Jangan. 300 okey. 300 lah? 300 lah? 300 okey. So you plus another 300. Okay, so this is Stasi, Cactus Jack lah. Cactus Jack pula. CFM gila. CFM. Ni ada hoodie kat, tapi aku simpan lah hoodie. Dia kata nak jual lah. Aku akan sebutkan harga aku dalam cannot go high lah. 250 lah. Okay? 250. Okay juga? Okay. Senang aku buat duit ni. Aku nak jual sebenarnya. Aku memang nak jual je. Aku rasa macam Okay guys, open bid, start price 250. 250. Okay ni Ni to see Amsterdam. 80
Euro, tapi kau nak ambil berapa? 1.5. Okey. 1.5 boleh Okey, 1.5. Boleh lagi 1.5. 1.5 boleh lagi. Ni Drew. Oh, Drew D. Drew House. Use habis? Ni use. Drew House. Drew pun kau dah tahu kan Justin Bieber bukan lagi Yes. dengan dia orang. Sebab tak berjual. Sebab aku dah tak nak ada. Aku dulu minat Drew sebab Justin Bieber tapi sebab Justin Bieber dah left Drew 150 lah. Baru pakai. Okay. boleh. Tapi dia boxy aku suka. Yang ni condition okey sebab aku pakai beberapa kali. Mana ni? Aku barang bawa ni bis. Justin Bieber dia datang. Kata Ya, lama. Okay, 150. 150 tadi 150. 150, sorry. Okay, so for now kita dekat price 1850. Okey, Boleh? 150. Okey, jom. 1850 Nike apa ni? Nike, normal Nike lah. 200 lah. Okey. Ui, On. 200 okay Next is the shoes. New Balance 327. Tak, macam Kau tak Asics tu. replacement box. Tapi ni baru. Collaboration Asics dengan New Balance. Sebenarnya kotak dia kotak PR kit. Okay. Sebab New Balance bagi aku dengan baju sekali. Okay. So kotak dia besar. Faham. So tak So perlu bagi sekali tak perlu bagi sekali lah sebab kotak dia besar sangat. 200 boleh? Boleh? Retail pun 300. Aku beli 200 mahal tadi. Okey tu. Aku beli ni sebab habis dia nak kahwin dah. Alhamdulillah. Amin. Jadi aku support dia lah. Ini kan Cortez Union. Bukan Cortez brand baju Cortez Union. Tak boleh banyak habis. Okey. 200 lah. Alright. 200. Tak nak pakai? Tak nak pakai. Perempuan kan? Yang perempuan kan? Dia tepuk kan? Cara cerita sama habis. Tapi ni aku full 150 lah. Tapi sebab colour dia lagi susah nak jalan. Ada tu lawa lagi. Ada pula lagi. So we are at 2.6k. 2.6. Ya betul. So 2000 stock credit. Patut stok lagi banyak. 2000 stock credit nak tu cash. Itu terbalik tu. Boleh? Kau ada bagi tak stok kredit berapa? Cash berapa? Cash 26. Okay, kau ada barang tak nak dekat store credit? Sebab aku macam ni, kalau if you have nothing to buy here, aku tak give kau store credit, aku bagi cash. Kalau kau ada something yang kau nak beli, then okay, aku boleh bagi store credit. Kita gentle brother. Baik aku tengok dulu, tengok ada apa ke tak. Tapi keys tu baik lah, keys jersey tu baik. Keys tu apa? Satu size je ada? S dengan XL. Kau S lah. Yang tu size S eh? XL. Oh, tu apa? Keys tu? 1,200. Tapi aku boleh jual kau 2,600 lah, habiskan terus. Habiskan terus price tadi. Macam mana brother? Senang, easy for you. Directly fully cash. You want to buy, you buy. Boleh? Senang. Okay. And then if you want to buy, you can come here. Ataupun kau boleh DM dia. Boleh? Kau ada nombor aku brother. Okay. So kau nak buat QR atau transfer? QR lah. QR aku tak boleh. Ya, 2,000. Kad boleh kad? Kau ada kad ke? Aku dah biasa. Kau aku yang bayar kau. Payment aku. Sekejap. Ni antara kedai yang reliable. Dah? Kau team. Settle. Real. Ngam. Right. So, kau boleh check it out 21st Biz dekat Instagram. Lagi TikTok 21st Biz. TikTok, IG, website IG. semua the same username. Settle. Sama ya. Website semua ada. Website semua ada. Kedai dekat Seri Kembangan. Datang bukan petang. Datang tengah hari atau pagi. Pagi tak? Pukul 10 tak? 10. Awal siut. Macam kedai kopi. Pukul 10. Pukul 10 dah sampai dah brother. So cute. Thank you so much pada 21st Biz, Akmal and the crew. So jangan lupa datang kedai orang yang cantik.